untuk semua watak lah. Sebagai pelakon, semua watak pun berat, semua watak pun susah. Saya tak tahulah, saya lah pada saya. Sebab saya dalam nak merealisasikan, nak memvisualkan apa yang telah dicipta oleh director tu, saya rasa semua pun payah. Tapi tak tahu, mungkin orang lain mudah. Bisa pada saya selalunya heavy. Yang ini Awang ni pun adalah salah satu naskah yang agak berat juga. Penulisnya pun adalah seorang yang sangat detail. Penulisnya adalah Fazlina. Fazlina ni, Fizi lah kita panggil. Fizi ni dia memang seorang yang memang very particular about the character yang dia dah design. Same goes dengan kita punya director Syamil Osman pun sangat detail. Jadi apa yang Syamil nak tu kita selalu kena hasilkan dalam cara yang dia nak. So satu yang saya rasa heavy juga. Rezeki jangan ditolak. Alhamdulillah lah. Memang saya, semua orang pun rasa nak berehat kan. Lepas dah bekerja setelah sekian lama, kita rasa macam kita nak rehat. Saya nak meluangkan masa dengan isteri, dengan anak kan. Tapi sebab saya nak sangat bekerja dengan skrip Fizi ni, dan saya tahu bila Redcom yang bawa cerita ni dan Komet Datuk Ahmad Izzam Omar, saya tahu this is something serious. So saya bercakap lah dengan isteri kan, cakap baik-baik, minta dia pertimbangkan bagi saya time sikit lepas habis kadam, baru saya boleh spend time. So Alhamdulillah lah, isteri saya memahami, dan saya dapat sama melibatkan diri dalam penghasilan kadam ni. Saya harap sangat filem ni diterima oleh semua masyarakat lah, semua lapisan, sebab dia adalah satu naskah yang pada saya sebagai seorang pelakon, dia adalah satu naskah yang sangat menarik. Susah tak, maksud saya susah sebab kita tak pernah bekerja sama, kita tak kenal. Jadi ruang untuk saya menciptakan chemistry, rasa dengan Agini ni sangat limited. Tapi Alhamdulillah, Anini is a professional. Dia bagus lah. Dia, maksud saya, pelakon di Malaysia pun bagus, pelakon-pelakon Malaysia semua pun bagus. Tapi saya rasa sebab mungkin saya belum pernah bekerja sama kan, Anini ni dia orang baru, di mata saya dia orang baru dalam kerjaya saya. Jadi saya melihat dia macam perform lah untuk sparring dengan saya. Dan saya percaya Anini pun dia ada pengalaman yang banyak juga di Indonesia dengan lakonan-lakonan dia bersama dengan pelakon dan pengarah-pengarah di sana kan. Saya rasa dia very committed, professional, disiplin dia, cara dia pegang watak tu lebih kurang je macam saya. Maksudnya kalau dia dah pegang watak tu, dia hold je.